Perhatian semua ejen. Dengar sini baik-baik ya. Kita ada satu misi yang sangat-sangat rahsia dan penting untuk anda semua. Jadi, adakah anda dah bersedia? Selamat datang ejen-ejen muda. Saya Komander dan saya gembira sangat sebab anda semua dah melaporkan diri untuk taklimat misi kita hari ini. Okey, jom kita mulakan. Baiklah, ejen-ejen sekalian. Misi kita pada kali ini adalah untuk melindungi satu kuasa hebat yang ada pada diri anda. Ia bukan kuasa halimunan, bukan juga kuasa untuk terbang, tapi ia adalah kuasa pendengaran anda. Tapi kena ingat, setiap misi mesti ada musuhnya kan? Jadi, dalam misi ini kita kena kenal pasti dulu. Siapakah sebenarnya ancaman yang perlu kita tewaskan? Cuba fikir sekejap. Okey, mari kita siasat sama-sama. Musuh kita ni, dia sangat licik tau. Dia menyerang dalam diam dan bersembunyi kat tempat yang kita tak sangka langsung. Jom, kita dedahkan identiti dia sekarang. Ini dia. Musuh senyam tu sebenarnya ialah bunyi yang terlalu kuat daripada fon telinga anda. Ya, nampak macam biasa je kan? Tapi sebenarnya, ia sangat-sangat berbahaya. Macam musuh dalam selimut. Tapi, jangan risau, setiap ejen akan dibekalkan dengan senjata untuk menang. Okey, sekarang dengar betul-betul. Ini bahagian paling penting dalam taklimat kita. Saya akan dedahkan 2 senjata rahsia untuk kalahkan musuh senyap ni. Tumpukan perhatian sepenuhnya sebab inilah kod penyelamat yang akan pastikan misi kita berjaya. Inilah dia 2 kod rahsia kita. Kod 50% dan kod 16 jam. Sangat penting untuk semua ejen hafal kedua-dua kod ni. Cuba sebut sama-sama dengan saya. Kod 50% dan kod 16 jam. Mantap! Okey, jom kita bongkar kod yang pertama. 50%. Apa agaknya maksud nombor ni ya? Adakah ia markah peperiksaan ataupun diskaun beli barang? Jom kita tengok. Maksudnya senang je ejen. Kod 50% ni adalah peraturan utama kita. Bila anda guna fon telinga, saya ulang ya, jangan kuatkan bunyi lebih daripada separuh atau 50%. Itu had paling kuat. Faham tak ejen? Bagus. Okey, kod pertama dah tahu. Sekarang kita ke kod yang kedua pula. Nombor ni pun sama penting untuk misi kita. 16 jam. Kenapa 16 jam? Apa yang istimewa sangat dengan masa ni? Macam ni ejen. Kod 16 jam ini adalah masa untuk telinga kita berehat dan pulih. Sama macam badan kita. Lepas penat berlari, kita mesti kena rehat kan? Telinga pun sama. Lepas dengar bunyi yang kuat atau lama, pastikan anda bagi telinga rehat sekurang-kurangnya 16 jam. Biar ia jadi kuat semula. Baiklah, ejen-ejen semua. Anda dah tahu kod rahsia untuk menang. Sekarang, kita dah sampai ke bahagian terakhir taklimat ni. Ini adalah satu amaran penting daripada doktor ejen kita. Jadi sila beri perhatian penuh. Dengar pesanan dari Dr. Azlan ni baik-baik. Masalah pendengaran adalah kecacatan kekal dan tidak boleh diubati. Maksudnya, kalau kuasa pendengaran kita dah rusak, ia tak boleh dibaiki lagi. Sampai bila-bila. Ini sangat serius. Sebab itulah misi ini sangat-sangat penting. Kita dah pun sampai ke penghujung taklimat. Sekarang, tibalah soalan yang paling mustahak. Dengan semua maklumat rahsia yang anda dah terima, adakah anda terima misi untuk melindungi kuasa pendengaran anda dengan menggunakan kod 50% dan kod 16 jam? Syabas! Saya tahu anda semua ejen yang hebat dan berani. Misi diterima. Jom kita lindungi kuasa pendengaran kita sama-sama. Okey, sebagai tugasan pertama anda, buktikan yang anda betul-betul faham misi ni. Sila jawab soalan-soalan yang ada pada poster yang guru anda akan berikan nanti. Tunjukkan yang anda dah bersedia untuk berjuang. Taklimat kita dah selesai. Laksanakan misi anda dengan cemerlang dan jaga kuasa hebat anda tu baik-baik. Selamat berjaya, ejen-ejen. Komander tamatkan siaran.